Baru keluar frame. Nama Fazli, dikenali dekat office sebagai Abang Fai. Hai, saya Tifa, dikenali sebagai Tifa. Okay, so hari ni kita orang akan jawab soalan berdasarkan apa yang diberikan oleh Kak Cha. Kak Cha. Keluh kesah bersama Kak Cha. Keluh kesah bersama Kak Cha. Hi guys. Apakah maksud breaking news? Berita yang macam ejen ke? Betul! Soalan yang kedua. Apakah fungsi utama wartawan? Menyebarkan maklumat. Melaporkan berita, lepas tu peristiwa, gambar sesuatu peristiwa, satu keadaan, menyebarkan kepada rakyat, apa semualah. Betul! Satu sama, let's go. Apakah yang dimaksudkan dengan fake news? Berita palsu. Betul! Dua satu. Masuk orang lain Apakah etika yang paling penting dalam kewartawanan? Melaporkan sesuatu berita tu tanpa bias lah. Apa bias? Lepas tu berserta dengan fakta Fakta? dan juga Kena? Tepat. Tepat. Betul! Itu. values lah. Dia dah. Okey, dah sama. Apakah yang dimaksudkan dengan source dalam kewartawanan? Sumber yang kita orang guna dalam satu artikel. Sumber yang atau boleh isu. dipercayai. Satu isu tu. Siapa? Awesome. Okay, next. Basic je. Okay. Berapakah jumlah negeri di dalam Malaysia? 14. 14 lah jawapan Betul dia. lah. Kau pilih aku. Malaysia terletak di benua apa? Asia? Betul. Oh, ni last lah. Okey, siapakah yang mengetuai sesebuah negeri? Apa? Raja. Menteri Besar. Betul. Apakah yang lebih penting dalam kewartawanan? Accuracy atau speed? Accuracy. Kita bagi peluang. Bagi peluang. Okey. Bagi peluang.